Di seterusnya saya akan cantumkan bahagian tengah belakang ni. Okey. Okey, zip. Okey, zip ada dua pilihan. Nak boleh jahit zip kat belakang boleh ataupun nak jahit zip kat sisi pun boleh. Terpulang. So kalau nak jahit kat zip kat sisi, jahit zip kat sisi. Nak kat tengah, jahit kat tengah. Kalau nak jahit kat sisi, jahit kat sisi. Okey, yang ni saya nak jahit kat sisi. Tapi saya dah tunjukkan cara jahit zip lah. Saya kalau nak tengok jahit zip boleh pergi ke video saya yang lain bersyari. So yang ni saya nak buat zip kat tengah ni. Saya akan tinggalkan dummy sahaja. So zip kalau daripada pinggang tu kita dia tinggalkan 8,5 inci. Okey. House scale basuku. Double R. Okey, sebagai atas saya long tu zip. Yang ni jadi biasa. Start and back tap. Okey. Yang ni saya akan jahit. Pastikan ni jahitan yang tepi ni bertemu dengan jahitan tepi ni. And then saya akan jahit. Lesi akan ambil sampai daripada jahitan ni bawah sikit. Dalam 3 suku inci ataupun 1 inci. Saya pastikan ni sama bawah dia ni. Ujung jahitan tu bertemu hujung jahitan. Kalau tak ada jahitan ni selesai je lah. Kalau dah tadi sambungkan kan. Kalau yang ni saya akan pastikan jahitan dia dekat belakang. Toggle and back tap. Okey. Ni. Gas sini. So kalau kita buka so nak kat kita punya kain kipas belakang. Kes ni kapikan. Dan kita nak jahit kain kipas ni bersambung dengan kain belakang ni. Okey. Kemaskan dan jahit lurus kat sini. Ni kain kipas itu tadi kan. Okey. Kemaskan, pastikan dia betul-betul tegak dan pasen. Okey. Macam ni. Okey, hujung kipas ni boleh jadi 3 kali supaya tak selang goyak. Double start, back tacking. Okey. Okey, ni daripada 2 macam ni. Ini adalah kipas. Kipas lipas. Kena minyak jahitan. Minyak mesin.
Oke, yang Zimi saya buat dummy sahaja. Kalau yang betul anda boleh cek video saya yang lain. Oh, start. Oh, end, backtracking. Saya just buka buat opening saja untuk Zimi. Sebab yang kipas ni ada boleh ayan semula lah. Sebab ini kita sambung demikian lah. Boleh ayan semula supaya kemas. Okey, dah siap bahagian kipas. Ni. Yang jahitan dia. Dan ni adalah bahagian G. Okay, yang ni dummy ya, saya buat dummy sahaja. Okay, next saya akan jahit dak. Okay, dak, hai, atas ni kita snip sikit tadi. So, saya akan jahit dak di kasih itu. Saya 1,5 inci. Okay, dah bawah dia 4,5 hingga 5 inci. Okay, so saya tanda 2,5 untuk half scale. Nanti 1. Jadi saya kuncikan dan ni menghadir keluar. Dan sama juga yang kain depan, pihak kain depan saya akan jahit dak. Kunci. Basement dia menghalir keluar. Okey, seterusnya akan sama sisi. Kiri kanan dan juga jahit bawah dia. Klaim bawah kain. Okey, dah siap dari jantung sisi. Dan kita akan jahit klaim bawah kain. Wala tu masih di atas 1,5 inci.
做好 scale lebih 关注。Oke, untuk kipas ni saya cek kasar di kan. Nah kunci itu ya basement dia. So yang ni saya buka lah. Panjai. Tulis. Nah, Oke, so udah siap kita punya kain. Ni bahagian depan. Depan tu biasalah kosong. Ini bahagian belakang. Belakang. Dekat tengah ni kipas. Terus ni pinggang. Sebagian pinggang ni saya tak tunjuk lah. Jangan jadi bertengok. Boleh refer pada video saya. Sebelum ni ada bahagian jahitan pinggang.